Hey, what's up guys? Sophie here. Welcome to my channel. Mwah. Okay, sekarang kita orang kat Journey Baik. Sempena apa ni journey kita orang? Journey ke berapa, Syabi? Ketiga. Keempat Tiga. Journey ketiga kita orang, kita kat Journey Baik. So, Yes. malam ni kita orang tak buat apa-apa. So, Sophie nak buat konten. Konten ni kalau korang tengok ada siapa kat belakang? Ada Share, Mira dan Tika. Yes, hari ni The Angels akan berkolaborasi dengan Ketua Gang Slay. So hari ni Ketua Gang Slay akan turun padang sendiri, akan tunjuk aja cara buat konten yang sebenar. Okay? Okay. So, konten kita orang malam ni adalah kita orang nak buat ASMR. Kau nampak cara reaction sini macam ni? Betul? Dia akan kelabah sikit, dia akan kelabah sikit. Okay? Ya. Alright, so hari ni kita buat ASMR. Kita orang dah beli tadi ramen-ramen. Kita ada beli air, semua benda tu cheese. Semua. So kita akan masak semua dulu. Kita akan bagi dia tersusun semua dulu. And then kejap lagi kita akan tunjukkan korang macam mana muka saya kau bila kepedasan. Okay? So tak boleh ingat masa. Let's go. Let's go. Okay, nak kita orang ambil seorang satu dulu. Ya, aku nak share ni kita boleh? Tak boleh. Kak, josong Tika. Tak boleh aku. Kita dulu. Apa? Ini satu penderaan tau kat ASMR. Michelle. Ni aku. Habis kalau pedas kena cakap lah. Just no reaction lah, no reaction actor. Oh. Tak boleh buat reaction langsung Tika. Kita sini kot, kita takkan tak boleh tunjuk ajar kot dekat budak-budak bocah ni. Kan? Even dekat sini, kalau ikutkan pada umum, sini kita adalah Mira. Tapi jangan kisah pasal benda tu sebab dia tak makan pedas weh. Bapak lemah, sumpah. Tak perkahwin dengan dia memang malang sebab makan semua manis-manis. Aku nak tengok trigger buah sih kau tak ada. Bahasa tu semua tolak tepi lah demi konten ni lah. Come on. Sama lah. Okay, so nak panaskan Dia dulu. tinggal nak makan koko fresh ke? Masak ni. Tak tahu organizer. 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 Masa ready ni. Okay, dah boleh. Tak, kita kena patahkan betul-betul letak. Wow. Kena batang kan? Habis tu muat, benda tu petak, benda ni bulan. Dua batik sangat konten. Okay, so sekarang ni kita dah letak dah air panas dalam mangkuk. So macam ni rupa dia. Kena tunjuk macam mana rupa korang. Macam masak. Kita keluar. Kita akan tunggu Maggi ni sampai dia cair dulu. Sampai dia betul-betul kembang. Cair orang kembang. Ada pun macam ni kena marah. Nak marah pula. Tadi invite lepas tu marah. Sebaran saya ni. Hormat sikit kartun Hormat sikit kartun. Astro Tami buat timelapse je. Kau bukan orang lain pula. Ya. Itu kita ni. Kau bukan orang lain pula. Okay. So Maggi saya ada lagi kat dalam ada baki. Bila pula nak makan tu? Saya nak makan dan dah balik kau. Asla, you look so gorgeous lah tonight. Malas lah. Serius? Mana kau dapat ni dah Ada- sudut. Apa benda lagi dia ni? Kau nak apa Tapi ni? kita minta kat dia orang. Tak ada. Makan je lah Sami. Okay. Lepas Sami makan, Nina makan. Nina pakai mangkuk ni. Tak. Kau nak pakai mangkuk tu je. Tak jilat kau mangkuk ni, Nina. Pada sangat kau ni? Tak. Tak Biasa tahu je. tak parah balik ya. Kita Pak Air jumpa Aiman. Tak, dia jadi macam sakit sebab kita dua lagi baik kat kuih. Kita habis. So korang kat rumah tu jahat tau cakap. Jangan buat sangat. So korang kat rumah tu, tolonglah. Jangan cakap Aisyah tak ada reaction. Reaction Aisyah. Reaction pedas satu. Pedas pedas. Nampak? Dia lebih kepada menggatal tu. Aslah. King of reaction. Tolong bagi reaction satu. Reaction. Reaction aku ni Tika. Apa? Kau dah biasa lah bagi reaction. Kita nak yang new gen ni. New fresh idea semua. Okay. Buat muka terkejut. Wah! Ya Allah. Kau pernah tengok masa kita ni tu?
Unik. Sebab dia faham. Bismillah. Syabi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Allah jauhkan aku dari setan-setan ni. Dah boleh ke? Alhamdulillah, alhamdulillah. Makan ni no reaction tau. No reaction. No air lah, no air. Syabi tak ada reaction. Takutnya. Kalau nak air kena habis minum. Baru makan air. Baru minum. Macam bapak. Cik Eropa dia. Dah ada cik ni. Siapa ni? Aku tak tahu siapa punya cakap ni. Ni ke? Siapa ni sedap? Oh, dapat eh? Kau ingat kan? Siapa dapat ni sedap? Tak boleh. Saya rasa Siapa dah ada ni? Panas juga. Apa nak letak cik? Keluar nanti. Dia benar tak benar. Betul No reaction of Sophie. Apa lah keropok? Dia kat mana? Oh, ada yang apa tu? Tak boleh tak? Pakai tangan pula. Dia share. Membantu. Sumpah. Aku share tak nak. Membantu dia. Saya macam basah-basah. Kita pergi sebelah sikit. Kau punya apa? Tak benar tak? Cantik. Jangan betul. Sesi mana saya Tak asal aku lepak dengan game open. Aku dah kena buang. Saya dah kena tu. kena bucu meja pula. Ras! Apa dah? Bodoh! Kamu buatkan tadi, bodoh! Tak, dia ramen satu je. Dia rasa nak lagi walaupun dia pedas tau. Apa dah sangat? Ini pedas juga. Walaupun sakit juga. Orang buat tu. Orang tengah buat reaction pedas apa yang menguap. Bukan dengan saya paling ngantuk. Biasa Dorina. Itu dah pedas weh. Diam lah. Alah, Dorina lah. Tadi dah dekat bunyi dia. Dah jauh dah. Dorina ada. Menori terima kasih. Kau tak dapat karok lagu tu tadi? Habis marah lagi. Member dah pegang mic dah. Lah, patut. Ya. Dorina gitu. Aku tak habis weh. Apa benda ni? Konten kau tak habis. Aku buat kau habis. Aku yang dipaksa kau habis. Aku separuh gila. Separuh. Ini separuh belum lagi. Suku belum lagi. Alah, kau yang dapat ni. Tak strong lah. Nak ni, tak susah. Nak ni? Tak mama nak ni. Oh, Carolina. Ya ilah. Carolina Reaper. Carolina Reaper. Kau dah tengok pun kau salah jawab ni. Reaper. Dia pedasnya tu terpedas. Tapi benar ni nak. Kalau zaman-zaman tu kau ada. Oh. Dia ada. Ada lah weh. Ada es krim lagi. Aku Dia keluar. simpan. Aku sampai Tapi yang nafas. dekat ni pun pedas tak? Yang kat office lama tu. Oh, Oh, itu pedas tak? Pernah dia ada. Oh, Alhamdulillah. jadi pemenangnya Share. Bawahan sampai muntah-muntah lah. Share, no reaction. Aku. Sambil menang dia pun sampai berlari tadi tu. Thank you, Fai. Sebab Fai nampak effort. Okay, MVP untuk konten ni Fai sebab menguap 2 kali. menguap 2 kali. Dan naik setiausaha yang akan menang MVP kali ni adalah Rina Betul. Alah, kita je. At least aku je ada gambar ibarat tu. Tak gambar. Share. And to go. Bukan dekat dah lapar, awak dah lapar. Ini tak habis-habis. Ini pun tak habis-habis. Dah habis kan? Tak, aku tak kepedas. Aslah susah kan? Tak baik dah kau. Cuba bayangkan orang Israel tu. Asal orang senang lah. Siapa? Siapa tanya? 1-0. Bawa gini. Aku tak main. Oh, ada pengawal. Afnan! Itu basket. Ya, kita dapat lagi. Kat mana nak check? Mana mau check? Tak kat ni tadi.
Dah. Next. Hand kan konten. Berapa minit dah? Ada habis dah ke? Okey, tak cukup. Rina nak buat break dance. Dah cukup nanti. Okay, Pak buat break dance sekali. Atas ni. Break dance. Pigment. Nak buat break ni lambat. Lambat nak siap konten tu. Pakai 5 bulan dah. Contoh present. Aku dah buat tadi. Buatlah sekali. Suka kau Sofi? Cepatlah. Tak pandai. Kau main suka Sofi. Tak, apa siapa yang Dah, hand konten. Okay guys, itulah konten untuk Fail untuk kali ni. Yes, Pak Baik. Terima kasih. Ambil ya, Pak konten. Terima kasih sebab support Fail dan item lain. Harap kamu enjoy. Kalau mau tengok konten apa lagi Fail akan post, boleh tunggu pada next konten, okay? Okay, sorang papan. Kalau nak tengok konten mancing Pak tu. Tengok kat bawah. Kalau mau tengok konten Syami dengan Sophie, pergi shoot perform Paradise, boleh tengok perform Paradise, boleh komen, okay? Bye. Assalamualaikum. Tak apa perform lah kau ni. Okay. Dah, Sophie. End. Mana? Okey, Layan. Cepat Cepatlah buat. kau lah Sofi. Aku tak tahu lah. Kenal Dah konten outro kau. Aku dah outro. Okay, kalau you buat outro lah konten kau ni. Tak ada outro. Tak lah. Yalah. Okay, biar je sampai 1-4 hari lagi berapa hari kita balik. Lagi berapa hari kita balik. Biar je, biar kat situ. Kita makan ke, ceramah dia je. Kau bayangkan dia tiba cakap banyak-banyak. Mic Tak on. kalau on pun tak boleh. Itu kes prank kau. Bukan. Itu prank 1M bukan? Ya. Lah satu per satu lah. Nak tu Okay lah. So gang, aku harap korang enjoy dengan konten ni. Minta maaf kalau sepanjang konten ni ada rasa bahasa ataupun kita punya ayat-ayat yang salah cakap ke apa. Sebab Tapi itu ini antara kurang dari segala kekurangan tu datang daripada Syami sendiri. Yeah. And korang kena tahu, semua dalam story hijau saya iaitu close friend. Okay? Dekat kita je. Dan hari ni adalah hari tamu yang saya akan tidur bersama. Hey. Kita happy. Syami kau permainan. Kau yang ganti aku tidur. Syami main juga. Lama tak tengok kutik Syami. Kunyit ke hadiah? Betul tak kau tidur dengan kau lemas? Sebab kau suka kau bimbing kau je ni tangkap orang. Okay. So, sekarang korang enjoy konten ni. Kita jumpa lagi di next konten. Kalau ada sedih, pasti ada suami. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Apa kalau Diam. Jangan dapat aku buat outro kau. Kalau ada, aku dengar tadi kalau ada stream ada Syami. Kalau ada isteri